Okay kawan-kawan, so hari ni saya nak share ada satu kes patient ni dia cabut gigi bongsu bawah dia dan juga gigi bongsu atas sekali dalam satu visit yang sama. Okay, so comel tak gigi tu terapung dekat situ. Apa masalah dia? So yang bawah ni confirm lah masalah dia, gigi tu sengit dan juga dia ada lubang. Tapi yang atas ni dia tak sengit, dia tumbuh penuh tapi dia ada lubang juga. Kat sini. Ni ada lubang ni. So kau nampak dekat gigi ni yang dicabut ni, so yang ni pun ada lubang. Boleh zoom ke? Nampak tak? So, yang gigi atas ni dia ada lubang bahagian belakang. Tapi yang bawah ni dia ada lubang dekat bahagian tengah. Sekejap kita tunjuk gambar. Dekat dalam mulut dia, sini dia punya lubang ni dekat tengah-tengah gigi. Awalnya saya nak try cabut biasa tapi tak boleh cabut biasa sebab dia tersangkut dekat sini. Kita dah cuba. Kita terpaksa potong juga gigi tu sikit dekat sini untuk keluarkan gigi bongsu ni sepenuhnya. Kalau kita tengok dari jauh, rupa dia macam ni. Nampak tak? Ni semua adalah lubang. So no wonder lah patient nak buang sebab memang serabut makanan asyik sangkut je kat dalam ni. So macam ni lah kesudahannya hari ni. Yang atas cabut biasa, yang bawah kena operate. Patient ni dia cakap kat saya sebelum start operation tadi, dia kata, doktor, saya tak boleh bau darah. Kalau saya bau darah, saya akan pengsan. So saya macam, so lepas tu saya nak buat apa ni? Nasib baik ada saya punya staff tu, dia pernah bagi minyak cat kapak ni. So, saya pun terus dapat idea. Oh, kalau macam tu, saya sapu je lah minyak cat kapak dekat bawah hidung awak ni. So that awak tak bau darah, tapi awak bau minyak cat kapak tu. And then dia pun kata, okay boleh. So, Alhamdulillah, dalam masa 1 jam proses cabut gigi bongsu dan juga cabut gigi tu, dia memang langsung tak bau darah dan tak ada rasa macam nak pitam ke apa. So, Alhamdulillah. So, kita berjaya hari ni menyelesaikan satu lagi masalah kes gigi bongsu untuk patient kita yang walaupun risau-risau nak pitam tapi dia pun berjaya harungi momen ni. So siapa-siapa yang ada masalah gigi bongsu, yang rasa tak tahan, mungkin ada rasa macam takut ke apa ke, okay, nak dapatkan consultation dulu dengan kita, boleh, tak ada masalah. So nanti boleh contact klinik ataupun Wasabi je klinik untuk dapatkan appointment. Thank you.